89% rakyat Malaysia dapat berita dari sosial media. Tapi kepercayaan media ni jatuh sebab fake news makin berleluasa. Misinformation macam ni lah buat orang ragu-ragu dengan sumber sahih, jatuhkan kredibiliti wartawan dan pecahkan masyarakat. Lagi cepat fake news tersebar, lagi cepatlah kepercayaan tu hilang. Dan sebab itulah Malaysian Media Council MMC ditubuhkan untuk satukan media, wartawan, PR dan kerajaan supaya kita lawan fake news bersama. Seperti kata Prof Said Bani, "Together we form a united front to combat fake news." MMC ni buat banyak inisiatif, dialog terbuka dengan media, PR dan kerajaan, kongsi amalan etika jurnalism, kerjasama dengan International Fact Check Network. Lepas tu, content moderation dengan platform macam Meta, TikTok dan macam-macam lagi. Lepas tu, program literasi digital dengan NGO. Semua ni untuk bina media yang lebih dipercayai untuk korang. Dan macam mana kita nak kenal pasti berita palsu? First, check sumber, kredibel ke tidak, daripada mana benda tu. Lepas tu, bukan chain WhatsApp atau akaun partisan. Gunakan juga website seperti sebenarnya.my atau AIFA untuk confirmkan berita tu. Dan korang kena ikut langkah ni, iaitu SURE. S, source betul ke? U, understand, faham konteks. R, research, cross-check. E, evaluate. Apa kesan kalau kita share? Ajar family, kawan-kawan untuk report konten yang meragukan dan amalkan literasi digital. Ingat guys, saring sebelum sharing.